Baik, atau dengan kata lain juga, ya, puasa dia adalah pendinding dari maksiat. Ya, puasa adalah pelindung daripada maksiat. Ya, kerana apabila kita kata orang yang banyak makan misalnya, ya, dia nafsu syahwatnya akan datang secara berlebih-lebihan. Ya, tetapi itu salah satulah daripada kesan mudarat atau, ya, dosa yang timbul. Maka kita kata demikian sebaliknya, dengan berpuasa, di samping dia mengekang nafsu syahwat, ia juga mengekang daripada nafsu amarah. Ya, puasa dia mengekang daripada nafsu amarah, ya, nafsu yang mendorong kepada kejahatan atau hal-hal maksiat secara amnya, ya. Itu dia punya antara kelebihan dan faedah.